Tapi kita nak jual harga RM10 je macam ni guys. Ini bukannya dua ni satu. Saya dah potong dua. Ini kita ada dekat stall Zack Burger and Chicken. Jadi ni kat depan saya ni, nampak depan, dekat sikit kamera tengok. Ini adalah roti john kita, nampak. Roti john kita ni memang kita buat isi melimpah ruah guys. Okey, kalau tak melimpah ruah korang boleh cakap dengan saya, kenapa tak melimpah ruah Zack? Okey, jadi untuk roti john ni esok hari Selasa kita dah mula jual dekat tapak Bazar Temenggung. Harga berapa? Roti john ni kita nak jual harga murah sangat guys. Standard orang jual burger ayam crispy kat luar sana RM15 ke RM16. Tapi kita nak jual harga RM10 je macam ni guys. Ini bukannya dua ni satu. Saya dah potong dua. Okey, jadi korang akan dapat macam ni. Satu nanti dia akan gulung macam ni, satu lagi akan gulung sebab saya punya wrapping ni tak cukup besar. Jadi dia akan gulung lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. Kan, pusing macam ni. Gulung, jadi macam ni satu. Satu macam ni. Nanti dia akan tutup macam ni. Lebih kurang satu. Lepas tu lagi satu macam ni. Okey, dua ni harga RM10 saja guys. Memang sangat murah-murah. Okey, mulai esok hari Selasa, siapa yang nak dapatkan datang kat kita punya stall. Okey, kita buka daripada pukul 4 sampai pukul 7 malam sahaja. 4.30 sampai 5 kita rehat solat sekejap. Okey, nak cuba tak boleh, ambil video je boleh. Okey, insyaAllah Allah bagi sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.